Pada tahun 1528, Sultan Mahmud Shah mangkat di Kampar. Putera baginda Sultan Alauddin Riayat Shah kedua mengambil tanggungjawab meneruskan kesinambungan Kesultanan Melaka. Baginda membuka pusat pemerintahan baharu di Pekan Tua di hulu Sungai Johor. Di hilir sungai pula dibina sebuah kota pertahanan yang dikenali sebagai Kota Kara. Di sinilah bermulanya Kesultanan Johor, sebuah kerajaan baharu yang mewarisi darah, adat dan kedaulatan Melaka. Ketika Kota Kara musnah terbakar, Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua berundur ke pendalaman Sungai Johor. Destinasi baginda ialah Sayung Pinang, sebuah kawasan yang terlindung oleh selekor sungai yang sempit. Kedudukannya menyukarkan kapal perang Portugis untuk mendarat. Di sinilah baginda membina pusat pemerintahan sementara. Dan di sinilah Johor diselamatkan daripada kemusnahan. Menurut catatan sejarah, pembesar kanan Johor iaitu Seri Naradiraja turut mangkat ketika berada di Sayung Pinang. Cantik Pemandangan di Kota Sayung ni amat cantik bagi saya. Kamu boleh lihat keindahan Kalau kita bayangkan tempat yang kita berdiri sekarang ni adalah pusat pemerintahan Kota Sayung, dan di kawasan bawah sana mungkin kawasan-kawasan luar daripada kawasan Kota Sayung. Macam cantik agak pun lubang ke tu. Mungkin kerja binatang. Dalam kompleks ni terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni ada 5. Esan dia pun dah hancur Ada satu yang selamat kat sana.
Okey, ini salah satu makam yang ada kat sini. Oh, haiwan korek ni. Makam putri. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Okey. Baik, kita dah sampai ke makam seterusnya. Ya, Assalamualaikum ya ahlan kubur. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Alright. Atas makam. Ya, nampak. Sana. Saya berada di sisi makam. Baik. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Apa yang anda lihat di sini adalah sebagai bukti dan juga sejarah catatan yang silam mengenai dengan sejarah kebangkitan awal Johor, di mana selepas serangan dilakukan yang terjadi di Pekan Tua Kota Kara, baginda Sultan mudik ke Ulu dan pergi ke Sayung Pinang, dan di sini baginda mengumpulkan kekuatannya mencari kembali strategi menyusun untuk membina kekuatan bagi memberi serangan balas terhadap penjajah. Jadi kita boleh lihat dua makam, ada tokoh-tokoh yang berada di sini. Jadi apa yang kita lihat di sini, terdapat makam-makam lama yang menempatkan pembesar-pembesar Kesultanan Johor pada tahun 1535 hingga 1540, tak silap saya. Jadi salah satunya komplek makam yang berada di sana, dan tadi yang saya bawa anda untuk melihat sendiri kawasan ini. Sayung Pinang tidak pernah ditawan, tidak pernah dibakar, tidak pernah dimusnahkan musuh. Dari kawasan inilah Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua menyusun semula tenteranya. Pembesar-pembesar yang terselamat kembali berhimpun. Orang laut terus memberi kesetiaan, perdagangan mula pulih. Johor yang hampir musnah
kini bangkit semula. Sayung Pinang kemudiannya menjadi antara pusat pemerintahan terpenting pada zaman awal Kesultanan Johor. Okey. Ini satu pula adalah makam yang terakhir untuk saya singgah di Kota Sayong ini. Jadi kita lihat, kita baca apa yang tercatat di sini. Oh, cerita yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini antara nisan yang kita lihat di Seluyut. Di Bukit Seluyut. Komplek ni agak besar, menempatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Tempatkan 13 jasad di sini. Ini yang kita lihat di Seluyut, Bukit Seluyut tempoh hari. Agak korek ni, semut ni. Jadi tempat kita orang bermalam semalam di situ, diwakaf sebuah surau yang diwakafkan. Kita bermalam di sana lah. Adakah sejarah yang kita ada hingga hari ini sekadar untuk bahan bacaan ataupun bahan lihat saja, tanpa kita tahu sejarah ini memainkan peranan penting di Johor ini? Jadi saya berada di Makam 7 Sayung Pinang yang menempatkan pembesar-pembesar yang berada pada era dan zamannya.